Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang menerima pengaruh angin dari arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 sehingga 30 km per jam. Namun demikian, pada 8 Jun nanti, kelajuan angin ini dijangka boleh bertambah sehingga 60 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Condor, Reef North, Layang-Layang, Pahlawan, Labuan dan juga Sulu. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan di negeri-negeri utara Semenanjung iaitu di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak serta di negeri Johor. Namun demikian, keadaan cuaca di negeri Johor ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke awal tengah hari nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri utara Semenanjung ini, hujan di sini dijangka boleh berterusan sehingga ke petang nanti dan dia akan bergerak menuju ke arah pantai timur menjelang ke petang nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat iaitu di selatan negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke petang nanti dan seterusnya akan bergerak menuju ke pedalaman dan juga utara di negeri Sarawak menjelang ke awal tengah hari nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia kami menjangkakan hujan dan ribut petir boleh berlaku di beberapa tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri utara Semenanjung serta di negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang serta pedalaman negeri Sembilan. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, kami menjangkakan hujan boleh berlaku di beberapa tempat dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman serta utara Sarawak serta di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca pada pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini pada kami. Sebelum berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.